dia nak jadi. Melarut lah maksudnya. Baik kita boleh ubah awal daripada kita. Sebab tak semestinya apa yang saya buat awal tu, maksudnya saya partner before this ni, menjadi. Ada yang tak menjadi ke, ada yang kurang ke, ada yang perlu ditambahbaikan. So saya rasa ini masih lagi terlalu awal untuk saya tukar, untuk saya buat balik, daripada saya biarkan terlampau lama macam tu. So gitulah lebih kurang dia. Tapi rasanya 80% dah okey. Yes, boleh jadi 80% dah okey. Macam saya cakap lah dekat awak juga kan, apa yang awak nampak on cam is on cam. Kadang-kadang off cam pun ada isu dia kan, yang saya kena dengar, dan juga saya perlu ambil cakna lah pasal benda off cam ni juga kan. So that's why. Kalau yang solo macam ni, yang solo ni kita tengok macam mana. Tapi macam saya cakap dekat awak tu lah, untuk solo kita ada 4 orang. Kita ada Ihin, kita ada Irfan, Luqman dan juga Mak Khan. So 3 dia orang ni akan ke umrah, which mean Mak Khan, Mak Khan, Luqman dan juga Irfan pada lepas raya, insyaAllah. Betul-betul lepas raya. Jadi kemungkinan memang dia orang tak dipartnerkan lah, sebab kan takut tak boleh komit kan. So macam tu lah. Still the same. Kenapa tak partnerkan Aina dengan Daus? Untuk apa? Arif okey apa? Saya tak nak buka label untuk nak buat muzik ni susah tau. Kalau kita kolaborasi dengan label, should be okay lah. Untuk kita nak buka saja memang dia pulangan untuk buka label ni lama gila. Okay guys, saya itu je. Saya nak sambung untuk Thalia ni. Okay, apa pun, untuk Thalia ni insyaAllah kita pun dah tak banyak orang. So I think Alhamdulillah, thank you so much pada yang support. Cuma sekarang kita punya problem is kita tak boleh supply dekat negeri-negeri yang jauh daripada kita punya butik. Sebab ada some of orang yang dia nak tengok material depan, dia nak rasa kain tu, dia nak tengok, dia nak fit dekat badan dia terus juga. So the problem is sekarang ni adalah kita tak nak supply lah, which mean tak nak supply. Contoh dekat Kelantan, dekat Kelantan, gitu. Sebab ni kan tahun pertama tu kan kita nak buka butik kat Kelantan. Gila nak buka butik kat Kelantan, dah banyak tu duit. So yang gitulah, which mean mungkin kita inside of kita nak tengok macam mana kita nak buat consignment dekat Kelantan. So which mean orang Kelantan nanti tak susah-susah, tak perlu nak pergi KL ke apa semua, tak perlu nak pergi ke butik kita kat Bangi untuk terar kain tu apa semua. Gitulah. Masuk event ni masuk event, of course masuk event. Cuma event tu kan dekat ujung-ujung, dekat raya dah nak masuk event tu. Kita ada event juga insyaAllah untuk orang SG. Kita akan taliakan ke SG insyaAllah, ke Singapura.
bagi yang ada Singaporean dalam ni lah. Sebab ramai yang Singaporean tanya kan. So insyaAllah kalau ada rezeki. And then satu lagi dekat Kelantan. Bukan dekat Kelantan, tapi dekat Pantai Timur kot rasa. Borneo tak ada ke? Kita tengah usahakan kalau ada mana-mana event organizer yang nak panggil kita, Thalia ke apa semua, event organizer dekat Borneo, Sabah, Sarawak ke, insyaAllah ada rezeki kita boleh pergi. Cuma untuk buat sekarang mungkin untuk orang Pantai Timur kita akan buat consignment Thalia ni, dan kita akan buat tour jugalah bila kita dah buka satu butik kat sana, ataupun kita consignment kan kita punya Thalia punya barang dekat sana. Nanti kita akan tour ke sana lah. Ganu kuat event pe, ya ke? Booth pun okey pe. Tak, dia bukan masalah kita nak buka booth and everything apa semua. Satu, bukan modal tu, nombor dua lah. Semua tu adalah komitmen yang kita kena letak lah. Komitmen nak kena duduk situ, nak kena hire situ, nak kena bagi pula. Jadi macam kalau kita nak consignment ke macam mana lah. Tengok macam mana. Tapi apa pun, kita dah nak masuk bulan Ramadan. So selamat berpuasa semua. Dan yang mana yang nak pakai baju Thalia untuk tahun ni raya, korang kena cepat. Sebab ni memang kita nak clear sebelum, InsyaAllah saya rasa clear sebelum minggu kedua Ramadan tu, InsyaAllah. Sebab sekarang pun hari ni ramai gila dekat butik, Alhamdulillah. Sebab orang cuti je, lepas tu nak dekat bulan puasa orang mari lah. So siapa-siapa yang nak pakai baju Thalia untuk raya tahun ni, dapatkan sekarang. InsyaAllah kita akan buka juga. Kita akan cari dekat mana-mana lah. Maksudnya kita akan letak lah. Saya tahu awak susah nak mari butik, nak beli dalam TikTok, takut salah size, takut salah sizing ke. So kita akan bagi consignment lah. Dan sekarang pun kita ada buka dropship. Kita ada buka dropship juga untuk siapa-siapa yang nak buat dropship, affiliate also. Rasanya affiliate juga, bukan rasanya, memang ada. So yang nak buat duit, tak ada masalah, insyaAllah. Gitu. Apa rahsia badan berisi? Mana ada berisi? Tak berisi pun sama je. Uish, saya minggu lepas beli dari Thalia, drive dari SG tu Selangor. Mantap lah, Rose Miles. Thank you so much. Thank you. Dan insyaAllah kita akan pergi ke SG juga ni. Kita akan buka di SG, booth di Singapura. Minggu terakhir puasa rasa kita akan ke Singapura. Esok ada konten tak? Ada, insyaAllah. Tim AI perempuan dekat butik Thalia tak hari Minggu puasa. Hari Minggu puasa. Tak tahu lagi macam mana. Sebab kalau saya letak budak AI dekat Thalia, selalunya lah, kalau kita bukan untuk meet and greet, orang ramai tapi untuk ambil gambar. It's not for sale, it's not for sale purpose kan. So just jadi crowd sahaja, crowded lah. So agak sukar lah untuk kita. So gitulah. Tapi kalau dekat kalau kita pergi tour, which mean macam kita dapat consignment dekat mana-mana untuk kita letak baju Thalia kita ni kat any boutiques on the region, maksudnya di Kelantan ke, Terengganu ke, Kuantan ke, Kedah ke, Penang ke, everything, kita akan buat tour tu, insyaAllah. Tour meet and greet lah. Beli dulu tak tahu kira nak buat rule gitu. Aduh. Baru nak beli sambil bergambar. Adik. Tu awak tu.
Sebab kita dah pernah buat sebelum ni. So itulah. Dia takut crowded lah. Gitu. Tapi insyaAllah memang akan ada satu hari yang kita akan buat macam tu. Post sahur kan, konten post apa benda ni, bulan puasa konten post sahur kan. Ya kot, post sahur. Okay guys, so saya rasa itu je. Saya nak sambung buat kerja. Macam saya cakap tadi, untuk Thalia ni pun kita ada buat dropship yang mana yang nak buat duit raya dengan Thalia. Kita ada juga affiliate dan bahan-bahan kita akan sediakan, which mean bahan untuk marketing lah for you guys. Boleh PM je TikTok Thalia. Thank you so much. Assalamualaikum dan selamat pagi.